Pesara polis jadi ejen Go Greenmatic. 5 bulan komisen RM28,360. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Greenmatic. Go Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Okey, kali ni saya nak kongsi satu kisah kejayaan tim Go Greenmatic di mana dia ni adalah pesara polis. So dia jadi ejen Go Greenmatic. So dalam masa 5 bulan beliau dapat menjana komisen sebanyak RM28,360. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Kereta Sewa Kita Ikhtiar. Okey, dia ni actually dia ada satu kereta lah, Azia 2024 sendiri. Okey, tapi dia sewakan kereta dia dan dia sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic yang lain. Okey, kereta sewa Kita Ikhtiar ni dia sertai Go Greenmatic pada 26 April 2025. Dia mula dengan satu Azia 2024. Dia ni adalah pesara polis. Pendapatan dia hasil sewaan kenderaan Jam Hub lain. Maknanya dia sewakan kereta dia dan dia sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic yang lain lah. Ataupun kita panggil Jam Hub. Okey, ini adalah rekod sewaan dan untung beliau pada tahun 2025. Okey, daripada Januari sampai April tu tak adalah sebab apa? Dia pun join Go Greenmatic pada hujung April 2025. So kita mula dia punya pendapatan tu daripada Mei. Okey, Mei dia punya sewaan dia 15,630 dan dia punya untung dia 2,960. Jun sewaan dia 31,000, untung dia 7,100. Julai sewaan dia 19,210, untung dia 5,100. Ogos sewaan dia 35,450, untung dia 6,400. September sewaan dia 25,840, untung dia 6,800. So daripada Mei sampai September 2025, sewaan dia 127,130 dan untung dia 28,360. Tapi you jangan salah faham, dia bukannya sewakan kereta dia ni saja. Dia sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic yang lain. Okay, Go Greenmatic ni kita ada beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia. So kereta sewa Kita Ikhtiar ni, dia boleh sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic lain seluruh Malaysia. Okey, kat sini ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak menjana pendapatan daripada bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic? Tak kisahlah you pesara polis ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, ada kereta ke, tak ada kereta ke, duduk bandar ke, duduk kampung ke, duduk luar negara pun boleh buat bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic. Okey, kalau nak join Go Greenmatic, kita kenakan yuran RM300 sahaja setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk tapis pelanggan, dan kalau you perlukan kereta ataupun motor, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Alright, so kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh-boleh.